Assalamualaikum. Kita bersama-sama salah seorang pengundi Parlimen Selamat yang akan menukar stong gas hari ini, Cik Asrul. So kita nak tanya lah pandangan Cik berkenaan program YB ni macam mana tu? Saya benda ni bagus lah. Satu pun sekarang dengan keadaan dulu pun lepas pandemik, orang pun tak apa nak ada kerja. Macam ni dia membantu jugalah. Macam saya sendiri, saya kerja sendiri kan. Kejap ada kerja, kejap tak ada kerja. Macam ni ada peluang sini, ambil lah. So rasa Cik program macam ni perlulah diteruskan lagi? Perlu teruskan. Tak kira lah raya haji ke raya apa tu. Kalau boleh tahun 3-4 kali jadi Nani? Okay, kita bersama salah seorang pengundi Parlimen Selamat yang berbangsa Cina ya. So kiranya selalu Mr. Yo beli gas berapa? Tong gas? 28 kan? 28, lepas tu kos penghantaran dalam RM2, kadang-kadang RM30, betul? Yalah. Semua okey. So cakap apa dengan YB? Cakap apa? Thank you. Okey. Assalamualaikum, saya Sri Ngatin. Saya duduk Batu 6. Saya akan ikutlah kalau perkembangan mana penukaran gas kan. Sebabnya baguslah, sebabnya dapat membantu masyarakat. Maksudnya kita walaupun kita bekerja tapi ada part yang kita boleh ambil. Benda tu dapat membantu. Dapat jimat jugalah dari segi ni tu kan. Tapi kadang-kadang saya pun bantu juga kawan-kawan yang lain bila kita dengar. Tapi kita akan ambil dulu nombor IC dia dulu kan. Kita akan check. Kalau boleh dapat meneruskan lagi ke program ni lah. Betul. Lagi dalam raya ni kan so banyak yang kita nak pakai nanti kan. Bagus sebab pertamanya membantu masyarakat. Dan dia lebih lagi nak raya ni kan banyak keperluan, lepas tu banyak penggunaan duit. So memang sangat membantu masyarakat lah. At least boleh jimat, memang jimat banyak. Thank you pada YB yang tu tadi. YB Yunes ya? Yes. Terima kasih banyak ya. Puan, jumpa lagi.